Dua individu maut selepas teksi dinaiki terbakar di kilometer 2.7 Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Menghala ke Batu Kawan, Pulau Pinang pagi tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 8.25 pagi dan tiba di lokasi kira-kira 10 minit kemudian. Pemeriksaan awal mendapati dua individu dapat dikawal dan dipadamkan sepenuhnya pada jam 8.48 pagi sebelum mayat mangsa yang rentung dapat dikeluarkan. Dua individu maut selepas teksi dinaiki terbakar di kilometer 2.7 Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Menghala ke Batu Kawan, Pulau Pinang pagi tadi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 8.25 pagi dan tiba di lokasi kira-kira 10 minit kemudian. Pemeriksaan awal mendapati dua individu dapat dikawal dan dipadamkan sepenuhnya pada jam 8.48 pagi sebelum mayat mangsa yang rentung dapat dikeluarkan.